Nilai mata wang rupiah sedang mengalami kejatuhan sejak dari awal tahun 2025 lagi dan inilah masa yang sangat sesuai untuk kita bercuti ke Indonesia. Kami memilih destinasi ke Pulau Batam, Indonesia kerana kos untuk ke sana jauh lebih murah jika dibandingkan kita mengunjungi tempat lain dengan menaiki kapal terbang. Berikut kami senaraikan 10 tempat-tempat menarik di Pulau Batam yang patut anda kunjungi ketika bercuti ke sini. Sekarang kita orang kat Puncak Beliung. Okay. Kita nak cabar diri kita dengan aktiviti-aktiviti kat sini. Sedap. Recommended. Sambal dia semua sedap. Okay guys, sekarang kita orang berada di Terminal Pasir Gudang. Okay, kita nak bergerak. Bye. Okay, jumpa di Batam. Okay guys, sekarang kita orang berada di dalam feri. Feri sangat-sangat selesa, bersih, penduduk pun selesa, sangat-sangat luas. Okay, memang terbaik. Okay guys, yang bagusnya feri ni kita boleh keluar boleh ambil udara segar. Alhamdulillah, sekarang kita orang berada di Batam. Okey. Okey, destinasi pertama kita orang nak pergi zoo. Let's go, jom. Jom, tak apa-apa. Awal. Hey, tengok ni. Lain. Awal. Jom kita ambil gambar sana. Aku tadi daripada Zoo Paradise, aku dengan family aku singgah makan kat Sinta, Warung Sunda. Okay, memang sedap. Ayam dia lembut, daging itik dia sedap. Okay, sambal pun sedap, memang terbaik. Okay, harga pun berpatutan. Dalam duit Malaysia dalam RM38, tapi lauk memang banyak aku ambil tadi. Okay, kau boleh singgah kat sini. Okay guys, makanan kat sini memang sedap. Ayam dia memang recommended, bebek dia, paste dia, semua sedap. Okay, harga pun berpatutan, terbaik. Sedap. Recommended. Sambal dia semua sedap. Okay guys, ini total makanan aku. Okay, aku ambil tadi ayam kampung. Dia harga dia lebih kurang Malaysia lah. Total duit Malaysia ni dalam RM38. Tapi memang banyak. Makanan aku ambil memang banyak. Okay. Okay guys, sekarang kita orang berada di Jabatan Barelang. Korang boleh tengok, sangat-sangat cantik. Okay. Satu gambar RM20,000. Siap cuci. Okay, sangat cantik. Malam pun cantik, dia ada lampu. Alright. Okay, macam vibe-vibe Putrajaya lah. Sekarang kita orang makan tengah hari dekat sini Kelong Jabatan 1.
Okay, vibe-vibe dia makan dekat atas kelong lah, tepi laut. Ikan fresh. Okay, lepas makan kita boleh ambil gambar dekat sini lah, spot ni. Okay guys, ini adalah masjid Tokong di Kepulauan Riau, Batam. Sangat-sangat cantik, okay. Kecil je, dia betul-betul dekat area pantai Golden View. Kita berada di puncak Penjuru. Kat sini kita buat aktiviti outdoor. Jom kita tengok. Okay. 4 aktiviti ni ada yang pertama namanya rainbow slide. Aku takut. Atau naik gelongso. Di atas tu ada 3 lagi. Tu ada swing, flying carpet sama keranjang sultan ya bang. Itu kita juga include satu tiketnya, satu minuman free. Itu nanti klaimnya ada kantin dekat sana. Namanya kantin hutan. Itu boleh klaim minum di sana nanti ya. Itu pertama-tama kita boleh ambil gambar sendiri. Okay, boleh. Mampu ambil gambar? Oh, ada? Yang ni budak. Boleh, nanti pangku sama abang ya. Faham. Kalau dia sendiri kan dia tak pakai tiket, tak lepas. Faham? Cuma ambil gambar sini dulu bang. Sini. Ini tengah ni. Sini. Sini ya. Sekarang kita orang kat Puncak Beliung. Okay. Kita nak cabar diri kita dengan aktiviti-aktiviti kat sini. Okay, let's go. Okey Puncak Beliung ni nak naik ni ada penat sikit. Okay. Yes. Nah. But I can move. Move? Yes. It's so hot in here. I can move. Okay, kita pergi dekat atas, kita tengok apa aktiviti pula yang ada. Let's go. Okay guys, sekarang kita orang berada di Puncak Beliung. Kita nak naik kan, nama dia Sultan apalah, kursi Sultan lah duduk. Okay. Tapi agak ramai jugalah. Tu.
puncak video. Okay, aktiviti kat sana memang best. Gambar yang diorang ambil memang perfect. Just bagi kita punya phone, diorang akan ambil kan. Okay, just sekarang kita orang akan pergi ke Masjid Sultan Riwayat Indonesia. Yang macam Masjid Nabawi ada payung tu. Daripada sini 20 minit. Okay, let's go. Okay guys, sekarang kita orang berada di Masjid Sultan Mahmud Rakyat Shah. Okay, masjid ni orang kata payung dia seakan-akan Masjid Nabawi Madinah lah. Okay, let's go. Okay guys, sekarang kita orang berada di Tamrin Nagoya Hill. Okay, sini banyak makan-makan lah. Kalau nak makan-makan sini okey. Okay, so kami baru lepas breakfast dekat Morning Bakery. Okay, harga dia is reasonable dan tempat dia agak sedikit kotor. Cakap? Guys, sekarang kita orang berada di Nagoya Hill. Okay, di Odori. Okay, let's go. Nagoya Hill. Belum buka lagi. Ada di sini kan. Okay, kita nak cari kain lapis yang sedap. Dekat sini ada tanda halal. Okay, jangan khawatir. Tapi kita boleh tengok kat dalam nanti. Bau pun dah sedap lah. Okay. Sampai di sini sahaja video travelog kami untuk kali ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Sehingga berjumpa lagi.